Nak beli emas ni tak kisah pun nak beli jenama apa, nak beli dekat mana. Boleh je cari harga yang paling murah kalau sekadar nak beli emas. Tapi pastikan beli emas dapat emas fizikal macam ni. Bukan sekadar dapat kertas, dapat surat pajak, dapat nombor ataupun janji bulan bintang. Kalau tanya saya beza syarikat A dengan public gold, saya tak tahu tentang syarikat A sebab saya dealer aktif public gold. Kalau nak tahu tentang syarikat A, boleh tanya terus dengan dealer syarikat A. Cuma mentor saya ada pesan. Nak beli emas untuk dapatkan harga tertinggi bila nak jual balik, kena pastikan 5 kriteria penting bagi sesebuah syarikat emas. Apa dia 5 kriteria penting tu? Iaitu yang pertama, harga per gram yang rendah. Yang kedua, susut nilai yang nipis. Di public gold, susut nilai emas gold Badina antara 6 hingga 9% sahaja, bawah 10%. Yang ketiga, stok emas tiada had. Kita tahu di public gold, ada emas sekecil 0.5 gram sehinggalah sebesar 1 kilogram. Yang keempat, cawangan jual beli banyak. Dan yang kelima yang paling penting, syarat nak beli semula emas tak cerewet. Di public gold kita boleh jual emas, tak kisahlah emas tu cala ke, bengkok ke, kemek ke. Public gold tetap terima asalkan ianya emas tulen. Nak jual emas jenama lain dekat public gold pun boleh. Public gold beli dengan harga buyback yang tinggi. Jadi public gold memenuhi semua kriteria penting yang kita perlukan bila nak beli emas. Bagi tuan-puan yang dah bersedia nak mulakan simpan emas di public gold, saya Ira Dealer Aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Bersedia nak saya bantu? Boleh klik link di bio.